macam mana? Hitam manis. Oh, nak hitam manis. Aduh, gambar. Oh, macam ni? Hitam manis. Hitam manis. Dia nak yang hitam manis. Ikan hitam manis. Susah. Kalau susah nak buka, okey lah. Cuma kita hari ini bersama Abang Haki. Memang kubur guys depan ni. Kubur. So nama dia pun mantap kawan. Bang, sini boleh pakai kad. Takut. Alright. Ada duit kat kad. Ha? Try. Tak ada balik. Sini owner dia sebenarnya orang mana? Owner Kami aman. terima kasih. Boleh ambil gambar dulu kat sana. Nak kawan Ali. Nama dia Burung Baji. Aku hantar mama. Nah. Ini boleh makan roti. Ali bagi makan ini. Tak bagi kat dalam. Bagi dalam. Ali bagi dalam. Bagi dalam. Rakun. Nama dia Rakun bang. Rakun. Rakun. Kita Ni yang dalam movie kartun ni kan? Ya betul. Ni yang dalam movie kartun ni kan? Ya betul. Ada comel pandai. Apa-apa. Ada comel Avengers Marvel. Oh. Bagi ada galaksinya. Nak lagi tak? So kalau dua ekor tu kenapa ada yang sana? Dia memang pagi memang. Tu apa? Jantan-jantan lah. Dia kita ada 7 jantan, 3 betina. Semua ada nama. Cak tahu betina jantan. Dia macam kucing. Ni lagi seekor bagi abang. Telur lah. Buat tu. Dia takut. Bagilah. Dia takut. Tu. Saya pun takut. Oh. Roti. Meh. Bagi roti. Ada pada aku. Oh, bagi je. Dia takut lah. Tak nak ambil. Dia malu lah. Bagi orang pun bagi abang pun lain. Oh, dia balik sini. Oh, comel. Adik kejar ayam. Pergi kejar. Lari kejar dia. Kejar. Oh. Tak berat sangat lah. Hello. Diorang gaduh. Ali kata aku gitu. Comel. Sama. Tak memang lepas Dia makan apa dekat kan? Dia tak ada tu. Boleh bagi sini. Boleh.
Dia tak bawah. Oh, tengah kacau lah tu. Dia tak bawah je. Sini, sini. Meh. Apa buat? Dia takut. Mama tengok nanti. Tapi dia ada 3 cawangan kan? Ada 3. Tapi kita yang baru buka yang sini. Satu dengan yang dia sendiri dia selalu duduk. Tapi tu dah tak tahu lah. Bos, main dulu. Ayo, kerja main kan? Bagi banyak kali. Apa api aku dah? Memang kita nak menjinak haiwan tu tempoh masa lama sikit. Abang memang minat ke atau macam ni? Macam selalunya kebanyakan selalu sini minat dengan haiwan lah. Ada ni dia beritahu. Minat dan haiwan yang korang kena jaga tu random atau memang orang Kadang-kadang macam yang sebelum-sebelum ni kalau ikutkan random. Kita orang tak buka. Tapi sekarang ni dah kita tetap dengan dia. Sekarang ni dah dagang. Kau gaduh. Mawan tu ada sini ni. Oh, campur Dia ni memang lepas Kenapa label dia keluar? Kenapa label dia dekat luar? Dia memang untuk konsep kita bagi kita minum ni. Pasta. Tadi dia lasak sini bagi. Tapi kalau orang yang bau dukung ni bau tak kenal lah dia tak diam. Ya ada dengan tuan ni pun tak dukung dia lagi ni. Penting. Dah. Dia tengok terus. Memang habiskan. Dia tak jam buka kan? Bila kita ajar mungkin dia ni akan rekod ni selalu orang takut gigi lah. Takut. Dah. Tengok atas dia, Tom. Ayam. Ayam tu ada kasut lah guys. Dia ada kasut. Cik kasut dia. Abang, ayam tu ada kasut. Yang bagi ayam putih tu. Ya bang, bagi makanan sini lah duduk. Come. Alia, bagi duduk sini Alia. Macam ni. Sini. Oh, cepat. Ambil sikit banyak lagi belakang. Tapi belah sana kak. Ambil sikit belah sana. Belah sana, Alia belah sana. Bukan Lela. Alia sini. Wah, dua ekor akak lah. Pam, kita bagi makan ayam. Kita nak beli ayam kan. Ni ayam Liverpool. Kak, kita bagi ayam Liverpool ni makan kuat-kuat, sihat tau. Okay dah, jom. Supaya Liverpool boleh menang Jom. lawan semua tim. Ayam makan. Korang tengok ayam dia. Tengok ayam Liverpool. Dia punya kaki dah macam ada kasut ataupun stokin. Mantap kali guys. Ali rendah, Ali rendah. Ali rendah tu. Wah. Let's go. Jom kita gambar ni jap. Ni. Ni nama dia apa guys? Merak putih dengan merak India. Merak India macam ni. Patutlah ada orang jual jam macam ni. India suka pakai.
Diorang makan jagung. Ni batang jagung ni kena yang mana? Mama nak jatuh. Ini Dora ni jatuh. Oh. Okay, baby, kena jom. Cepat lem pula. Jom. Ai sikit. Relax lah. Relax. Jom. Lontong apa? Kacang tu bagi yang mana? Ni bagi Alia, ni bagi apa dia? Ayam tu. Ni ayam Liverpool tengah termenung. Bibi awak kan kakak. Ini kita makan jagung kecil lah. Baby corn lah. Jagung betik. Baby Bukan corn. baby corn. Oh ni. Jagung betik. Ini. Jagung betik. Ni okey. Ini. Bagi adik Ayam mutiara. Ayam model. Apa beza ayam ni dengan ayam sana bang? Kalau ayam yang biasa-biasa ni dengan ayam sana Lain-lain nama. Lain-lain lain jenis nama ayam. je lah. Oh. Lain-lain jenis ayam. Yang tu Ayam ayam ni, mutiara. ayam kampung. Yang tu ayam mutiara. Yang ni ayam model. Faham? Tapi kalau yang ayam sana dia tak bau sangat Mana? Yang ayam serama tak bau macam ayam biasa Tak ada. Yang ni pun tak bau. Oh, faham. Yang ni ayam botak. Yang ni ayam batik. Ni ayam yang masa dulu lawan kan? Ayam laga. Yang tu bukan ayam belaga yang tu. Yang tu ayam botak. Ayam belaga lain. Ayam belaga dia macam ni. Kecil-kecil. Dia macam ni. Yang besar. Ya, lihat sini. Cepat. Ni dia nak makan ni. Okey, kau tengok sini dulu. Lepas tu lalu sini balik. Oh, okey, jom. Jom. Meh. Ikut uncle. Ni ayam kuang. Dia daripada China. Oh, dia punya bulu macam tu eh. Dia daripada China. Nak kata ayam kuang boleh. Nak kata kuang boleh. Tapi dia boleh tabang. Kalau nak belah ke apa ke, kena tutup habis. Kalau tak tutup habis, dia boleh tabang. Ada 5. Yang ni taik dia bang eh? Taik dia. Ni? Maksudnya kalau taik dia besar tu taik dia. Dia taik. Oh. Okey. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5. Semua daripada China. Oh. Boleh tengok macam-macam jenis ayam. Dia comelnya dia punya ni. Gaya dia. Macam Papa Zola. Omel. Ini ayam serama. Daya siapa? Ya. Ni Alia tengok dia punya bulu panjang. Lama semua makan. Tu kacang tu Alim lagi lah. Atau Alim lah. Cantik lah bagi dia. Ni panggil apa bang ah? Bulu eh? Jangan. Bulu ayam ah kan? Bagi Alim. Alim betul Alim. Kenapa dia boleh panjang macam tu bang? Dia ada banyak jenis ayam. Ada yang bulu pendek, ada yang bulu ni. Oh, orang. Abang. Hantarnya. Kita nak ikan apa? Dia panjang. Berikut. Jom. Patah balik bang. Alright. Jadi lepas tu masuk bilik kuning. Okay. Comel lah. Di belah sana. Hewan besar semua belah sana. Kita nak ambil kuang silver. Cantik lah. Dia masuk. Dia kakak panggil masuk. Dia makan apa? Oh, just tengok aje. Alah, sini dia makan, dia simpan. Ni just masuk je. Dia tengok. Dia jinak.
Oh, ni memang dia memang ada sini sebab apa? Sebab dia bukan Malaysia. Badan dia pun bau. Oh, ni badan mana? Sejuk. Oh, sedih kena sejuk lah. Sejuk. Tu pun sama. Yang ni jangan bagi kursi tak? Yang ni tikus. Yang belakang tu. Besar ni tikus dia. Tikus. Ada. Dari sini je, orang takut. Sejuk. Oh, Sonya. So, dia memang special lah. Kita record. 24 jam. Panjang ya tengok bersama. Okey lah. Korang. Sini mak ada logo dengan anak juga. Tak ada. Makanan dia dalam sini. Ya tu tikus sebenarnya mana? Tu Malaysia. Tapi dia dalam hutan ada buang asing semua. Tapi dia pasal dulu. Tak, ini tak. Tak ya. Salah dia dua Kata nak ni. Main ni dulu lomba. lumba, ambil dekat sini. Alia sini. Apa dekat? Alia sini. Sini Alia warna merah. Okay, lomba. Alia warna kuning. Warna kuning. Cepat kak, sebelah adik, lomba. Alia belakang. Alia belakang balik. Okay, 1, 2, 3. Jap, adik. Jap. Yalah. 1, 2, 3, jalan. Let's go. Laju dek, lomba. Tak apa, jalan je. Cepat adik. Tak. Antailah buat video juga. Boleh je. Letak balik ah, okey. Antailah buat video juga. Wah, ni mama ni dah. Bawa jatuh eh. Bapak jatuh kat. Jalan ke atas. Bapak jatuh. Lagi jatuh. Dah. Dan jom. Tempat lain pula. Minta mama makanan. Belah sini kan, mama pun bagi jauh sangat. Bazir bawah. Ada. Okey, korang depan ni. Nampak dia dah tunggu. Sana tadi. Baca doa lah, makan. Sikit lah. Ikan sini je. Tamatlah sudah dosa kami.
Yang tak adventure main. Yang amboi buang sampah situ. Okay. Dan. Mama, mana lagi? Tempat lain pula lah. Oh, dia ikut kita lah. Cuba kakak jalan. Seselok. Jalan bukan lari. Dia ikut lah. Cepat. Jalan sana. Jalan seselok je. Antiknya. Tak, dia ikut kakak. Jalan je. Dah kita pusing je. Jalan sana. Nampak, dia ikut kita. Nampak pembarisan. Dia jom jalan. Nampak ikan beratur guys. Good. Okay, jom jalan lagi. Dia nanti dia ikut kita. Come sini. Jap, tunggu dorang kak. Bagi sini. Sini. Biar dia ikut. Nampak dia ikut. Ni dah datang dah. Okay, jalan lagi. Kak, nampak? Diorang semua pergi kat kakak. Baginya. Mak ai bagi satu je. Itik malak. Angsa putih. So. Oh, ni swan eh? Oh ni, kita makan macam ni. Ini kan makan. Ini kan roti lagi. Ni tu bukan. Bawa boleh. Masa kita ada kerja bakery. Apa bunyi? Ini makan apa kacang? Jadi koi. Tak nak takut. Jom masuk jom. Jom. Masuklah sekali. Ni dah masuk. Nak masuk je kami dulu. Ha? Ala betul kawan. Bazir bayar tiket. Lanjut ah. Ada, dia sama tinggi dengan awak je bang. Mama, anak. Baga. Bang, semua mai. Ambil makan ni. Banda tak basahan. Mama, anak lagi. Jom bagi. Buat lagi, Mama. Tak. Apa? Satu lagi kesian kawan. Ambil. Ni, dia dah nak. Abang ambil tu. Jom mak masuk. Tak apa. Takut. Lagi. Ambil kat dia je lah. Abang pasti. Oi, apa Jap, ambil gambar. Jap. Ali pegang lah, ambil gambar. Dah habis tak? Ah? Dah. Tutup store eh. Okay. Mama. Selama duduk sini ada sakit tak? Tak ada. Ini bulan 12 dari kepala ni. Oh, baru lagi lah.
Sampai memang besar je ni lah. Dia punya rambut dia tu, dia punya bulu tu. Yang belakang kenapa dia tak nak bang? Hajuk kan? Oh. Dia keluar. Okay, terima kasih. Bye-bye. Alia tak nak kan? Rugi lah. Okay. Ni dia makan baby mata tu. Sepanjang ni boleh nak tiga ekor baby. Allah, kak ni. Ni. Hati-hati. Ada nak lagi mama. Mama takut. Dia memang tikus tu. Dia memang Janganlah. very Abang bagi lah. Abang bagi. Anak dia. Anak dia mama. Ambil bagi. Dia nak dengan awak lah. Tak, dia nak buat. Meh. Come. Letak lubang tu. Cakap bismillah. Jangan takut. Hello, ya Allah. Ada apa? Oh, gigi dia tajam bang eh. Apa jangan apa kami tengok awak. Ni. Oh. Dia buat tu. Apa tangan jari ke? Buat tu. Dia punya ni. Jari. sikit lah tolak. Tolak je. Kan tak pasal-pasal. Satu ekor. Dah okey, pandai. Lagi okey. Sebelah sana pula. Ni 3 seekor. Pula nama. Fair. Ferret. Dia semua tu tikus ah. Kategori tikus. Tak. Ni dia orang apa Besar lah kan? water dia. Dia makan ular ni. Oh. Tak payah dengan kecil eh. Dia tak boleh lompat tau. Tak boleh. Kalau biscuit tu je. Kalau dia jenis dari bawah ni. Yang macam Ali Shukri boleh kan? Kenapa? Betul. Yang ni ke yang tu? Kalau yang ada sikit. Cat kan? Ali, tak payahlah. Mami sel dia. Kata nak bagi. Mem abang makan tangan Ali. Bagi dia sikit je, dia sarapan. Dia pun tak nak. Tak payahlah. Ke sini pula. Ni nama dia. Ni lah. Amerikat. Aduh kan? Kuku dia panjang eh. Oh tak kot. Oh. Yang tu anak dia ke apa? Mana? Dia tak nak. Ni semua Tamaknya dia. Betul. semua family. Ush, tajam gila. Lepas je apa? Macam blender tu. Lepas ya. Ish, tak mak kalau tak mak pasal lah. Biar. Oh, tamak bagi atas terus. Bagi atas. Apa tinggi? Ih. Dah, bye. Okey, terima kasih. Yang tu. Tupai. Tupai ni memang Maksudnya dia besar macam tu je. Besar nak ajak. Oh, besar nak ayam. Okey. Maksudnya ni anak dia ni. Tapi dia Tak boleh makan, dia tak nak makan. saya kita lagi dekat dengan Cicit ya. Tak boleh, nak bagi yang sebenarnya tadi. Cari haiwan lain pula cicit. Okay bang, terima kasih. semua roti kacang panjang. Ada banyak lagi. Oh, bagi bang. Letak dalam tu je lah. Masuk dalam tu. Dia so relax weh. Weh, tak baik. Weh, tak baik. Weh, tak baik. Tengok tu. Weh. Weh. Tak baik tau. Abang. Ni juga. Lari. Tu hujung. Tak pada kaki capit lah, kaki dia capit. Tengok. Tengok tu. Jom.
Kacang panjang. Baby. Ada lagi ke? Jangan lari nanti jadi. Nanti kejar. Nanti dia kejar. Jangan lari. Takut dia terpijak pula. Sebab dia kecil-kecil. Yang tu apa rumah dia orang Rumah jenipik. Oh. Pegang mama je. Kenapa tutup saja? Tadi dia masuk pun susah nak keluar. Oh, jadi ketekar. Kena apa? Pukul badan dia besar. Ali. Ma, kambing, go, susu. Ya, beli ya. Sekali ya, Ma. Video macam. Pergi ya. Satu botol lah. Ma, go. Tadi saya, awak ni sekarang pula. Kok benda? Abang. Dia juga. Apa? Tengok mama je. Kita tengok macam mana mama. Mama, mak, kita tolak mama besar. Abang dah tengok. Ni baka mana bang? Afrika. Tanduk dia tak Mama, apa? Tita apa? Abang di sini kan, Mak. Pergi je lah. Yang masuklah saya ambil kamu. Sekejap Abang ambil cepat. Cepat masuk. Dia gigit saya. Gigit saya babu. Takut. Cerita dia tempatnya saya. Ya awak masuk. Sambil ni tau. Macam tu minum tau. Minum dia menegak. Macam ni bang cara? Minum menegak kan? Oh boleh dari luar. Oh apa tak cakap. Ya. Macam tu. Betul-betul Dah lah. orang ni pula. Bang. Oh, yang ni apa nama dia kalau kecil ni? Ni. Kelabu ni. Sama bakar Mama. Dia dah tua. Alah. Yang ni dah tua. Oh dah tu. Tapi usia berapa sekarang? Susu dia minum susu bancuh kan? Ma bagi ni bagi dia nak. Apa bertegak tu hang tu. Tinggal macam tu. Dia je siang bang. Orang Kalau kita orang bagi botol ni tau, botol manusia. Orang nak. Itu macam kita punya kat kecil tu. tak sampai. Dia tak ni. Ni sebiji bang macam kita orang punya tu bang. Masa kat rumah dulu. Ini. Hitam ni. Boleh pegang kau? Apa takut? Ni. Takut kan? Nak bagi makan boleh? Nak. Nak. Ni. Ada pegang tak? Banyak juga susu dia bang Orang ni belak. Hai. Okay. Alina ke? Ada pun. Kot. Kata kamu. Sudah panas tau. Dah sampai sayang. Sampai ke? Ni berani sikit lah.
Yang ni. Tak apalah bagi dia. Dah, Deh. Tu ada sikit lah. Sikit lagi. Bek. Bek. Ah. Omek. Ni tu cerita tu. Cerita apa kat yang buat kambing tu? 4 tahun tak lagi. Dah. Dah. Bye bye. Adik yang kalau yang baru beranak tu, dia asingkan tempat ke tak? Asingkan lah. Ni kambing biri. Domba. Domba. Woi, aku nak Boleh. Alia, roti boleh bagi kat dia. Boleh bagi. apa ini? Apa? Tapi kita bagi kuda lah. Kita bagi kuda ni. Jom. Meh. Oh, dia ikut kita guys. So kita ada rombongan. Hari ni. So kita jalan bersama kambing di belakang. Mantap guys. Kita bersama Alia TV. Inilah owner dia. Jom. Jangan provokasi burung unta ya guys. Be careful. Jom. Jalan. Macam sini ya. Ni apa Tahu, ni? tahu, Ni tahu. dah berapa? Tak. Berapa waktu? Dia dah makan. Kenapa bola ni? Jom gambar sini sekali mah. Boleh. Alia nak gambar seorang. Alia, smile. Alia, si mama. Lompat. 1, 2, 3. Lagi. Alia, 1, 2, 3. Okey, Ali duduk. Duduk bawah buat gaya macam dia. Tu, 2, 3. Ali ni apa li? Ni lembu korban lah pokoknya. Ada ekor, 2 ekor aja. Tu ada apa panggil dia? Kancil lah. Oh, yang macam ni panjang. Kakak nak payung ke? Bagi payung kakak. Apa balik? Dah. Bye. Jom. Apa nama dia? Unta. Jom. So guys, belakang kita sekarang ada unta. Unta mengiringi kita. Bye bye unta. Assalamualaikum. Lagi 15 second. Ah, itu. Lagi. Lompat. 2, 3.
Sekejap. Pergi luar sana. Dia berapa tahun? Dah 9 bulan. Jadi kalau dah setahun tu dia dah dewasa lah. Tapi dia kalau macam ni pun dia dah Dewasa. menawan. Oh, ke? Walaupun 9 bulan kan. Ha. Dia jantan dia cepat daripada betina. Betina dia lambat sikit nak mengawal. Oh, faham. Dia ngantuk. Dia dah kenyang. Itu yang dia ngantuk tu. Kira main perasaan tu. Main perasaan eh. Oh, tapi di sini dia seekor je. Lagi dua tu kuarantin sebab tak sihat kan. Oh, faham. Bulan. Jadi kalau dia dah sihat, kita bawa masuk kan. Tapi kalau macam kolam sungai-sungai tu dia masuk ke apa? Kolam sungai. Dia ni yang si parit-parit ni. Memang habitat asal dia. Jadi Air. barang ni dia dekat air. Oh, Macam faham. paya-paya. Apa-apa. Sungai. Dia hampir tak ada pemangsa. Tapi kalau ada mangsa, yang mangsakan dia tu jaguar makan dia. Oh, faham. Jaguar, buaya itu semua ada ni. Ah, Mak sambung tu kan. macam kambing makan juga kan? Ya. Kambing, kuda, lembu. Faham. Dia panjang-panjang tu. Tapi betul-betul. dia batang dia tu macam pokok bulu. Betul. Dia macam berduri rasa macam tajam sikit. Ya. Di kanan tu dia ada duri. Betul. Sini dia melekat ni. Bawah baju. Betul-betul. Kenapa dia makan? Maksudnya Dia mengunyah. tengah tu. Gigi dia atas bawah tu tajam tau macam pisau. Tu yang kalau digigit daun tu boleh putus. Digigit. Boleh digigit-gigit. Lepas tu yang sini kiri kanan tu boleh kenyang. Tangan je. Takkan nak pegang tak? Mak? Ini. Dah. Dah. Smile bah. Abang nak sini. Bah. Bah, tengok ambil gambar. Zaifah. Bah nak ambil gambar. Sini kat sini. Smile. Mana nak naik, Mak? Nak naik ke? Alah nak naik tak? Nak naik yang kecil? Ali yang kecil tu? Nak naik? Comel? Tak boleh. Nanti abang marah. Ali depan sikit dah gambar Ali dengan kuda. Ali pergi depan ni. Dah, jom. Jalan mana? Sini lah. Ali nak tak? Anak. Terima kasih. Dah, jom.
Boy, ngeluh pula.